Kalau anda masih pilih mesin vending sebab nampak gah, anda bukan buat bisnes. Anda sedang kumpul masalah. Mesin mahal, maintenance tinggi, stok rosak. Akhirnya, bukan mesin yang buat duit. Anda yang jadi hamba mesin. Selamat datang ke podcast hari ini. Tajuk kita hari ini, berhenti kejar mesin cantik, kejar mesin yang masuk duit. Saya Hafiz. Dan saya Ain. Dan hari ini, kita bercakap jujur tentang business passive income, tentang sistem, dan tentang keputusan yang ramai orang tersalah buat. Betul tu Ain. Kita masuk terus. Reality check pasaran. Mesin combo, nampak penuh, tapi penuh dengan risiko expired. Mesin kopi, setiap kali rosak, duit keluar dulu, baru fikir untung. Mesin RO filter, servis, lokasi, semua makan kos diam-diam. Mesin dobi, modal besar, pulangan lambat, breakdown sekali, sakit kepala seminggu. Masalah dia satu, semua nampak hebat, tapi tak efisien. Dan itulah yang ramai usahawan baru terlepas pandang. Mereka kejar visual, bukan kejar sistem. Mereka kejar wow, bukan kejar aliran tunai. Tepat sekali. Jadi sekarang kita ubah cara fikir. Bukan cari mesin paling canggih, tapi cari mesin yang orang guna berulang kali. Dan di sinilah Nurclean menang. Bukan sebab hype, tapi sebab realiti. Nurclean adalah mesin sabun layan diri. Produk yang orang perlukan setiap hari, bukan produk yang orang nak sekali-sekala. Hafiz, nak tanya satu soalan mudah. Sabun, kehendak atau keperluan? Keperluan. Mutlak. Orang boleh tak minum kopi hari ni. Orang boleh tunda banyak perkara. Tapi tak basuh baju? Mustahil. Dan bila harga serendah RM1, anda tak perlu paksa orang beli. Pasaran datang sendiri. Itulah kuasa keperluan berbanding kehendak. Dan dalam bisnes, produk yang datang dari keperluan asas, itulah produk yang paling tahan lasak, paling konsisten, paling selamat untuk dijadikan sumber pendapatan pasif. Sekarang, kita masuk ke bahagian yang ramai orang tak nak dengar. Kenapa bisnes gagal? Bukan sebab produk tak bagus, tapi sebab sistem terlalu berat. Nurclean buat benda yang ramai tak berani buat. Simplify everything. Tak ada stok pening kepala, tak ada expiry date yang menghantui, tak ada maintenance kompleks yang kuras masa dan duit. Yang ada cuma satu, aliran tunai yang konsisten. Itu je. Mudah, jelas, boleh diukur. Dan bila sistem dah mudah, anda boleh fokus pada satu perkara sahaja. Scale up. Tambah mesin, tambah lokasi, tambah pendapatan. Dan ini lagi dalam. Dunia sekarang bergerak ke arah jimat dan lestari. Orang dah mula fikir, kenapa nak beli botol baru setiap kali? Kenapa nak bazir? Konsep 3R. Refill, reuse, recycle. Nurclean bukan sekadar mesin. Ia sebahagian daripada gaya hidup baru. Gaya hidup yang lebih sedar, lebih bijak, lebih bertanggungjawab. Jadi, anda bukan sekadar jual sabun. Anda menyertai satu gerakan. Dan gerakan ini akan terus membesar selagi manusia masih memerlukan kebersihan. Kita buat satu kontras yang tajam sekarang. Mesin lain jual experience. Nurclean jual keperluan. Mesin lain tunggu customer datang. Nurclean, customer memang akan datang. Dalam bisnes, yang konsisten menang. Bukan yang nampak hebat. Ingat tu. Yang konsisten menang, bukan yang nampak hebat. Konsistensi itulah yang membina kekayaan sebenar. Bukan satu kejayaan besar yang jarang-jarang berlaku, tapi aliran kecil yang masuk setiap hari tanpa henti. Kalau anda masih pilih mesin sebab nampak cantik, anda belum faham bisnes. Tapi kalau anda mula pilih berdasarkan aliran tunai, anda bukan lagi sekadar pengguna mesin. Anda dah jadi pemilik sistem. Dan perbezaan antara pengguna mesin dengan pemilik sistem, itulah perbezaan antara bekerja keras seumur hidup dengan bekerja sekali, untung berulang kali. Jadi sekarang soalannya bukan nak pilih mesin apa. Soalannya berapa banyak mesin Nurclean anda nak mulakan dulu. Keputusan ada di tangan anda. Sistem sudah ada. Produk sudah terbukti. Yang tinggal, tindakan anda. Terima kasih kerana mendengar podcast hari ini. Kongsi kepada rakan-rakan yang masih terperangkap dengan mesin cantik tapi tak masuk duit. Sampai jumpa di episod akan datang. Ingat, berhenti kejar mesin cantik, mula kejar mesin yang masuk duit. Selamat berjaya!